Guys, mic harga RM1,299 mahal tau. Tapi cuba korang dengar, ada tak bunyi motor yang lalu lalang, kereta yang laju dekat sini, dekat belakang aku ni? Dapat dengar tak? Kalau tak dapat dengar, quite impressive lah kan? Apa lagi yang korang akan dapat dekat sini ada semua tau. Apa yang korang beli adalah ultimate combo daripada Holy Land. Satu packaging macam ni je dan korang akan dapat case untuk korang charge korang punya transmitter, korang punya receiver, semua all in one. Korang boleh letak dekat dalam bag. Dekat dalam ni akan ada transmitter yang ringan tau, 14 gram. Bayangkan dia punya ringan tu macam mana. Bila lekatkan dekat atas baju korang, dia tak menggelebih selekeh. Sekarang dia nampak lagi kemas. Lepas tu dia juga boleh record at 32-bit float tau. So dekat sini dia akan dapat all range of wave yang korang cakap. So korang boleh edit after record. Lagi apa yang korang boleh gunakan, dia ada clip dekat sini, tapi pada masa yang sama korang boleh gunakan magnet untuk attach dekat transmitter ni tau. So lepas ni kalau korang nak clip kat atas baju ataupun guna magnet ni untuk lagi minimalis, tak nampak sangat mic, boleh juga gunakan Holy Land punya mikrofon. Tapi kalau korang nak betul-betul minimalis lah kan, tak nak tunjukkan Holy Land punya mikrofon, boleh gunakan lav mic dekat sini secara berwayak, dan korang boleh sambungkan guna adapter yang Holy Land sebenarnya bagi. Just attach macam ni je dekat dia punya transmitter, masukkan 3.5mm headphone jack dekat sini. Lepas tu korang boleh gunakan, masuk dekat dalam baju, bercakap macam biasa je. Alah, yang ni mesti semua professional punya equipment kan? Tak juga, sebab mikrofon ni sebenarnya boleh connectkan dengan receiver yang kecil ni dekat korang punya iPhone. Gunakan USB Type-C. So lightning dah tak ada dah. Korang tahu tak apa lagi next level? Sekarang ni semua orang pakai kabel tau, connectkan antara kamera dan juga receiver. Tapi sekarang Holy Land dia dah bagi satu lagi adapter. Korang boleh gunakan hot shoe untuk korang punya kamera tu, connectkan dengan receiver dekat Holy Land punya mikrofon. So dekat sini yang lain aku tak nampak lagi buat apa yang jenama ni dapat buat. On top of that, korang juga akan dapat wireless ear monitoring dekat sini tau. Jarang untuk sebuah mikrofon company bagi, especially yang special macam ni tau. Korang boleh connect wireless dan juga dia sebenarnya tak masuk dekat dalam telinga, which is dia bukan pakai bud style earphone yang korang pakai. So berapa jam boleh gunakan mikrofon Holy Land Max 2 ni? So dia sebenarnya boleh bertahan sampai 11 jam kalau gunakan mikrofon ni, tapi kalau korang gunakan bersama dengan case, dia boleh bertahan sampai 36 jam. Lama kan untuk sebuah mikrofon yang kecil, ringan macam ni. Sekarang ni aku nak cabar korang, cuba cari jenama yang boleh bagi apa yang Holy Land dapat bagi dekat sini. Kalau ada, komen dekat bawah, aku nak tahu.